Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam The FMS Podcast, Family Medicine Story Podcast yang dibawa oleh organisasi kami iaitu FMSA, Malaysian Family Medicine Specialist Association ataupun lebih dikenali sebagai Persatuan Pakar-Pakar Perubatan Keluarga Malaysia. Okay. So, kita dah berkenalan dengan lebih rapat dengan kita punya panelis, Dr. Dardana dan juga Dr. Amirul. Dah kenal, maka dah cinta. So, kita dah boleh sambung pada topik kita sebenar, flunomena di mana sesama mendatangkan bahaya. Okey. Mungkin ada juga penonton ataupun pendengar, panelis kita pun dah dengar ada kes kematian disebabkan influenza. Selama ni kita selalu ingat influenza ni sesama biasa, tak mendatangkan bahaya. Tiba-tiba pelakon Taiwan, Barbie Su, iaitu umur 48 tahun, masih muda tapi meninggal sebab influenza. Sebelum ni kami pun ada dengan kes meninggal sebab influenza, asalnya umur 60 tahun ke atas. Kalau kita tengok data pun, sebenarnya duit dana KKM untuk hospital admission untuk influenza sampai 10% pada tahun 2020. Benda yang tinggi. Dan bila benda tu orang tak nampak sangat. Tiba-tiba artis, mungkin macam zaman saya memang kenal lah Barbie Su tu sebab zaman-zaman remaja purba macam kita pernah tengok cerita Meteor Garden di mana heroin. Dia tu, pelakon tu adalah heroin dalam cerita tu lah. Mungkin siapa-siapa kat sini mungkin boleh dengar juga. Masa tu sangat famous. Fenomena F4. Fenomena F4 sampai berjaga. Saya masa tu duduk asrama sanggup lari pergi tengok cerita sembunyi-sembunyi daripada warden misalnya kan. Dan saya kata masa zaman fenomena F4 tu sampai ada kawan saya buat grup S4. Okay? Semua SS bergabung jadi S4. Sampai macam tu sekali. Tapi maksudnya orang muda pun boleh meninggal sebab influenza. Tapi mungkin penonton nak tahu juga, saya tanya pada Dr. Dardana dulu. Apa sebenarnya influenza ni? Orang selalu kata influenza je kan? Tapi apa sebenarnya dan kenapa dia boleh mendatangkan bahaya? Terima kasih Dr. Ain. Kita dah masuk sesi kedua kita untuk tajuk utama kita. Sebab Dr. Ain dah sebut pasal mendiang Barbie Su. Saya rasa untuk pengalaman saya kata personal experience saya, buat masa ini saya ada latihan lanjut di Hospital Kanak-Kanak Tunku Azizah. Baru-baru ini ada pesakit kanak-kanak yang pada mulanya memang keluarga ingat macam sesama biasa. Demam-demam, ada batuk-batuk sikit-sikit dan bawa anak ini ke klinik kesihatan terdekat. Pada mulanya, sebab keluarga ini tinggal di kawasan kita panggil dengue hotspot. Kan? Ada kes-kes dengue sebelum ini. Jadi, kanak-kanak ini dirawat dan kita kata di-assess sebagai pesakit dengue walaupun ujian dengue itu sebenarnya negatif. Namun, macam kita risau macam dengue. Jadi, anak ini dibuat pemantauan dengue seperti yang kita selalu buat di klinik kesihatan. Namun keadaan dia semakin merosot di mana pernafasannya jadi makin laju dan tak makan dan minum dengan baik. Kemudian kita rujuk ke hospital. Jadi anak ini di hospital memerlukan kita panggil toping bantuan pernafasan. Bila ujian lanjutan dibuat, memerlukan kita kadang-kadang looks like dengue, sounds like dengue, but it was not dengue. Dan anak ini kemudian didiagnosa sebagai influenza A. Jadi, influenza ni untuk penonton-penonton di luar sana selalunya menjangkiti saluran pernafasan. Tadi saya sebut anak atau pesakit kanak-kanak yang kami lihat itu ialah influenza A. Tapi antara influenza yang senang menjangkiti manusia ada influenza A, B dan juga C. Jadi kalau untuk influenza A ni selalunya gejalanya lebih teruk, senang merebak dan mungkin boleh membawa kepada sebaran yang luas sampai kita panggil endemik atau pandemik. Kan kita dah biasa dengar pandemik kan sejak kita melalui zaman COVID. Ada contoh tak pandemik yang pernah berlaku dulu yang orang dengar nama lain tapi nama dia sebenarnya influenza A kan? Yang ini dah jadi macam soalan kuis ni Dr. Amirul. Macam Spanish flu tu ke? Ya, Spanish flu. Spanish flu. Boleh Google ke apa Spanish flu? Betul. Okey. Saya rasa on the other extreme, untuk C pula, sejarang berlaku dan gejalanya sangat ringan. B tu dekat tengah sikit. Dia
gejala dia agak sederhana, tapi mana-mana pesakit yang kita syak mendapat ataupun kita tahu dijangkiti influenza, kita kena pantau dengan kita kata kena pantau dengan rapatlah supaya kita boleh tengok jika pesakit ini mendapat komplikasi influenza. Jadi sebab itulah bukan semua biasa, bukan biasa-biasa. Okey, itu untuk saya dulu. Mungkin Dr. Diana boleh sambung terus. Apa komplikasi yang mungkin berlaku disebabkan influenza dan siapa golongan berisiko yang boleh dapat influenza dan akhirnya menjadi komplikasi itu? Jadi saya disebutkan tadi, influenza ini ialah jangkitan virus ke saluran pernafasan. Jadi jika jangkitan itu kita kata berterusan ataupun merebak, dia boleh menyebabkan jangkitan paru-paru itu sendiri. Atau mungkin ramai di luar sana pernah dengar pneumonia. Okey. Dan di samping itu, bila ada jangkitan kuman, boleh juga menyebabkan ada keradangan pada paru-paru itu. Ada juga orang sebut bronkitis. Macam tu. Jadi bila saluran pernafasan yang lebih dalam ini dijangkiti, itu boleh menyebabkan seseorang itu menghadapi kesukaran bernafas atau sampai memerlukan rawatan oksigen, dan jika tidak dirawat dengan baik, boleh membawa kepada kematian. Macam kita sebut tadi. Jadi ada yang di luar sana mungkin kata, oh saya dah pernah kena influenza lah doktor. Alhamdulillah, okey je. Tapi influenza ni boleh membawa komplikasi kepada golongan tertentu. Jadi tadi saya bagi contoh pesakit kanak-kanak. Jadi golongan extreme of ages. Jadi pesakit kanak-kanak bawah 5 tahun ataupun golongan warga emas lebih 65 tahun. Lebih senang mendapat komplikasi jangkitan influenza ni. Terutamanya jika golongan warga emas ataupun orang yang di luar sana mempunyai komorbid ataupun penyakit kronik. Terutamanya kalau orang yang memang dah kita panggil kronik lung, masalah pernafasan. Kan? Kita ada juga penyakit asma, perokok mungkin ada COPD. Jadi itu boleh membawa kepada komplikasi jangkitan influenza. Penyakit kronik lain seperti diabetes atau kencing manis dan juga obesiti merupakan salah satu kita kata faktor risiko untuk mendapat jangkitan influenza yang lebih teruk, membawa kepada komplikasi. Satu special population saya kena sebutlah juga Dr. Ain dengan Dr. Amirul. Jangan kita lupakan golongan yang mempunyai tahap imun yang rendah. Contohnya pesakit HIV, pesakit yang menjalani rawatan untuk kanser, dan satu lagi golongan special population yang mempunyai imuniti yang rendah satu lagi. Yang kita tak boleh lupakan ialah ibu mengandung. Yang itu kita kata golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan influenza yang lebih teruk dan mendapat komplikasi. Jadi kita kena pantau golongan ini. Betul, saya setuju. Kita kena faham juga kita hidup dalam satu komuniti. Mungkin kita bukan tergolong dalam golongan yang berisiko tinggi itu, tetapi kita boleh membawa, kita carrier, kita kata kita membawa kuman tu terhadap orang sekeliling kita yang berisiko tinggi. Saya nak balik pada kita cerita tadi. Sebab itulah baru-baru ni kerajaan kita telah memberi vaksin influenza ataupun mendatangkan satu servis baru, iaitu servis vaksin influenza percuma kepada warga emas yang berumur 16 tahun ke atas yang ada komorbid. Okey, saya dah masuk pasal vaksin influenza ni. Okey. Kita dah tahu dah betapa Dr. Diana cerita komplikasinya, bahaya dia, sampai kita dah tahu ada kes kematian pelakon Taiwan yang sangat muda, berumur 48 tahun. Kita dah nampak dia tak perlu dipandang ringan. Dan kita tahu juga satu fakta lagi, dia boleh dielak dengan vaksin influenza. Mungkin saya berbalik pada Dr. Amirul untuk persoalan saya yang seterusnya. Kita dah nampak dah semua dapat prevent, tapi kenapa rakyat kita ataupun masyarakat kita masih tak nak vaksin influenza atas beberapa sebab lah mungkin. Mungkin Dr. Amirul boleh kongsi sebab Dr. Amirul agak aktif di Facebook, mempromosi. Kan ada banyak mungkin mitos ataupun
apalah sebab yang menyebabkan mereka tak nak ambil vaksin influenza misalnya? Saya senang je. Dekat dunia ni tak ada siapa lahir nak jadi jahat, tak ada siapa yang dibangun tidur, okey aku nak jadi jahat, aku nak jadi orang yang menghasut orang lain buat jahat. Kebanyakan masa bila seseorang buat keputusan, dia akan timbang tara antara kebaikan dengan keburukan sesuatu keputusan tu. Dan kebanyakan masa bila ditimbang tara tu dengan maklumat yang tidak betul. Ini kita panggil sebagai misinformation. Dan setiap manusia dekat dunia ni, dia ada keperluan dan keinginan yang berbeza. Kita panggil value lah. Bila sesuatu perkara tu tidak kena dengan value dia, contohnya value kita sebagai doktor, kita nak pesakit kita sihat. So kita nak bagi vaksin sebab kita nak pesakit kita sihat. Tapi ada orang lain yang value dia adalah aku nak bagi makan dekat anak aku kena jual certain produk ni. Produk ni aku yakin boleh gantikan vaksin influenza. So aku nak promote lah produk ni. Vaksin ni semua bahaya. So value dia tak tie together dengan ilmu saintifik yang betul. Menyebabkan dia menyebarkan maklumat yang tidak betul. Kita panggil tadi misinformation secara tidak sengaja. Sekarang ni kita panggil malinformation. Dia sebarkan maklumat tak betul secara sengaja. Jadi again, tak ada siapa nak buat jahat, tapi disebabkan different value dan pemahaman yang tak betul tu menyebabkan orang salah faham, sebarkan maklumat salah dan menyebabkan orang buat keputusan yang salah. Saya bagi contoh. KKM sekarang ni dah bagi influenza secara percuma, bukan hanya kepada warga emas, tapi dia dah bagi kepada petugas kesihatan. Dah banyak tahun dah dibagi. Betul, dah lama tu. Dah lama. Dan ini disupport oleh satu study yang tunjuk bahawa kalau kita vaccinate satu hospital healthcare workers, kita boleh mengurangkan kematian warga emas dalam hospital tu sebanyak 42%. Tinggi. Hampir 50%. Kan? Tetapi malangnya ada setengah-setengah hospital yang tidak yang bukan bawah KKM lah. Contohnya bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang mana funding dia tu directly daripada hospital tersebut yang baru memulakan program vaksinasi influenza, termasuklah hospital saya bekerja lah. Jadi saya bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Awam saya, kita nak cuba berikan vaksinasi influenza ni dan betulkan salah faham. Unfortunately, walaupun dalam petugas kesihatan sendiri masih ramai yang takut nak ambil lah. Sebabnya dia rasa ini nanti kalau cucuk kena kanser, side effect dia akan teruk. Kenapa nak cucuk? Influenza tu kan hanya sesama biasa. Jadi again dia balik kepada tidak mendapat maklumat yang betul dan juga kepentingan dia buat keputusan tu tidak tally dengan value dia. Jadi apa yang kita buat? Macam kita buat sekarang ni lah. Kita betulkan maklumat yang salah, yang mana lepas ni mungkin Dr. Ain nak sembang sikit pasal mitos-mitos berkaitan dengan vaksin influenza lah. Dan mungkin kita kena jelaskan dekat public ada apa dalam vaksin tu. Sebelum saya tanya soalan, mungkin Dr. Amirul boleh kongsi sikit apa mitos yang Dr. Amirul pernah dapat lah dekat dalam sosial media ke, atau ada orang PM tepi ke tanya? PM tepi, banyak sangat tu. Sebab kerja saya orang jawab mitos ni. Okey, yang paling latest sekali adalah ada dua lah berkenaan dengan vaksin. Pertama sekali, kita tak nak cakap lah benda simple yang pasal vaksin tak berkesan, vaksin tak selamat. Kita dah tahu dia berkesan, dia selamat. Tapi orang sekarang ni dia menghasut bahawa dalam vaksin tu ada bahan haram seperti sel anjing. Oh ya, saya ada terbaca. Okey, bertukar haiwan lah tu sekarang. Dah bertukar haiwan. Dulu sel khinzir, sekarang sel anjing. Okey. Jadi sambil tu saya ceritalah balik macam mana mitos ni datang. Mitos ni dia ada asas yang betul, yang mana tapi dia tukar jadi salah faham. Kita kena faham vaksin influenza ada beberapa jenis. Ada recombinant type yang mana kita hasilkan protein antigen tu secara sintetik. Ada jenis inactivated yang mana kita nyah aktifkan virus tersebut. Ada jenis yang live vaccine. Live vaccine ni yang biasanya kat Malaysia tak pakai, dekat US dia pakai yang sembuh kat dalam hidung. Kita tak pakai. Yang biasa kita pakai kat Malaysia adalah recombinant dengan juga inactivated cell. KKM, seingat saya kita banyak pakai inactivated punya. Dan cara penghasilan vaksin inactivated ni ada dua cara. Satu, menggunakan sel telur. Satu lagi menggunakan sel haiwan. Unfortunately, yang sel haiwan tu memang dipakai Maiden Dairy sel kidney yang mana berasal daripada anjing lah. Anjing, tak ingat dah nama bakar anjing tersebut. Tapi bukannya nak kata setiap kali nak buat vaksin kena bunuh anjing. Tidak. Lajuran sel ataupun sel line ni dah memang ada daripada zaman dulu dan dia propagate untuk hasilkan medium. Kita kena faham virus dia bukan macam bakteria atau parasit yang mana dia boleh membahagi sendiri. Virus dia memerlukan medium sel untuk dia menghasilkan lebih banyak diri dia dan menyerang orang. Kita nak menghasilkan vaksin, kita perlukan virus tersebut. Kita tak boleh suruh, oi virus kau membahagi. Tak boleh, dia bukan bakteria. Dia perlu medium.
So kita kena letak dia dalam sel, dan sel yang digunakan adalah sel yang lajuran sel daripada anjing tadi dan juga sel telur. Saya nak cakap satu je, vaksin yang sekarang KKM bagi adalah egg base. Sama Betul. juga dengan yang saya tengok daripada saya punya hospital pun masih bagi egg base juga. Seingat saya 2 tahun lepas ada satu hospital swasta yang menggunakan jenama Sky Cell Flu. Itu yang daripada cell base yang ada daripada sel anjing lah. Dan saya nak kata benda tu telah difatwakan bahawa tidak haram. Kenapa? Sebab pertama sekali, apa yang diletakkan dalam vaksin bukan sel tersebut. Kita besarkan virus dalam sel. Kemudian kita akan ambil virus tersebut, pisahkan daripada sel, dan kita aktifkan dia dan jadikan dia sebagai vaksin. Sel tu kita buat apa? Sel tu kita buang. Kita dah purify dah hasil akhir vaksin. Analogi dia saya suka sebut adalah macam kita nak masak sayur, lobak putih. Lobak putih asal daripada mana? Kita tanah lah. Tanah tu ada baja tai ayam, segala macam tu, tantah lembu datang, berak dan sebagainya. Tak tahu apa dalam tanah. Okey? Betul. Lepas tu kita tak ambil tanah letak dalam kari kita. Kita cuci dulu lobak putih tu, kita potong dulu dan kita akan ambil bahagian yang kita nak dan kita masak. So itulah analoginya, dan kenapa itu difatwakan sebagai harus penggunaan vaksin yang daripada medium yang diragui sumbernya itu oleh Majlis Fatwa luar negara pun, European Council of Fatwa even kata bahawa penggunaannya harus. Dan benda ni jarang dipakai kat Malaysia. Yang banyaknya pakai adalah egg base. Okey, itu nombor 1, mitos. Mitos nombor 2, sekejap lagi lah, saya sembang penat bercakap. Oh, penat dah cakap. Macam tu Ingat dah tanya soalan yang sama juga. Okey, kita tanya Dr. Dayana lah. Ada orang panelis dah penat Take a break pula. Take a break. Macam setengah vaksin, kita ambil sekali seumur hidup dah cukup. Tapi kita tahu vaksin influenza kita kena ambil yearly. Mungkin Dr. Dayana boleh cerita sikit apa karakter yang menyebabkan dia kena setiap tahun tu. Karakter influenza virus tu ataupun infection tu lah. Saya faham. Jadi sebelum saya mulakan pasal kriteria atau karakter virus tu kan, ada satu kajian pada 2019 sebab kita selalu buat pemantauan influenza-like illness ni. Jadi kajian yang dikeluarkan daripada 2019 setelah dia melihat taburan penyakit influenza ini dari 2011 hingga 2016 menunjukkan influenza ni boleh berlaku hampir sepanjang tahun. Dan kita memang tahu saban tahun berlaku lah. Jadi dia boleh berlaku pada bulan Januari, bulan Februari, awal tahun seperti sekarang. Ada juga kemudian dia di pertengahan tahun tu bulan 7, 8, 9, Julai, Ogos, September, dan kemudian winter months at the end of the month juga, of the year maksud saya. Okey, jadi dia cuaca sejuk, kemudian different hemisphere sejuk juga, dan dia ada. Jadi macam Dr. Amirul sebut tadi, sebenarnya virus yang berjaya ialah virus yang cepat merebak lah. Dia nak berjaya, dia mesti kena sebarkan diri dia dengan baik kan. Tapi sebab Dr. Amirul dah bagi analogi, saya pun nak bagi analogi. Boleh. Ramadan belum tiba, tapi kalau hari raya, tema setiap tahun berbeza-beza kan. Jadi untuk kita yang pakai baju raya ni ada tema hijau lah, berbagai-bagai warna. Kalau bukan warna baju raya, rambut Dr. Amirul pun mungkin raya tahun ni lain sikit, raya tahun depan lain sikit. Tak tahu lagi kemudian kan. Jadi virus ni dia pandai. Untuk dia jadi virus yang berjaya, dia akan ubah sedikit penampilannya. Jadi bila kita mendapat vaksin influenza ni, vaksin influenza terkini akan ikut strain yang terkini. Kita akan ikut penampilan virus influenza terkini supaya kita dapat mengurangkan, kita tak kata 100% boleh mengelakkan jangkitan influenza. Tugas utama kita nak elakkan jangkitan influenza yang lebih teruk atau komplikasi influenza ni. Jadi untuk individu yang mengambil vaksin influenza ini, kita harap dapat boleh melindungi influenza ini dapat influenza yang lebih teruk.
Sebablah dia pakai baju raya lain-lain setiap tahun dan setiap musim. Jadi kita kena buat vaksin dengan strain terkini. Jadi sebab itu vaksin influenza ini perlu dia ambil setiap tahun. Mungkin saya boleh tambah analogi sikit lah. Sebab tema pun setiap tahun nak bertukar. Sebab tu butik yang famous lah. Apa-apalah namanya kan. Dia pun buat tema yang berlainan supaya memenuhi cita rasa orang. So tahun ni baju macam ni, baju Saloma ke misalnya kan. Baju ni sama juga. So vaksin tu pun berubah ikut keadaan semasa hemisfer ataupun kuman tersebut lah. Sebab dia nak berjaya. Butik pun nak berjaya. Semua nak berjaya kan misalnya. Bukan butik je ikut tema. Vaksin pun nak ikut tema juga. Tema terkini. Mungkin saya rasa penonton faham kan, tapi tak apa, nanti kita tengok how it goes. Kita akan tanya soalan lagi. Boleh lah Dr. Amirul, saya boleh tanya soalan ke penat lagi? Awal sangat ni kalau penat. Okey, soalan saya banyak lagi ni. Okey. Tadi kita bercerita pasal kita nak mencegah influenza yang bahaya. Sebab tu ada orang persoalkan pula, walaupun Dr. Amirul kata kebersanan tu macam tak ada mitos kan, tapi orang mesti bersoal. Saya dah ambil influenza vaksin ni, tapi saya masih sesama juga. Saya masih tak sihat juga. Apa komen Dr. Amirul untuk yang tu? Okey, komen saya kalau saya nak guna agama, kita hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Tetapi agama juga mengajar kita untuk membuat keputusan berdasarkan ilmu yang betul. Jadi kita kena faham proses kita membuat keputusan, again saya nak tekankan, dengan maklumat yang betul dan kefahaman yang betul. Orang salahkan vaksin bila dah vaksin masih sakit adalah disebabkan mungkin kurang kefahaman tentang bagaimana vaksin berfungsi. Kena faham, nombor satu, vaksin memberi perlindungan yang spesifik untuk penyakit yang dilindungi. Sebagai contoh, kita tahu hepatitis ada banyak jenis, virus hepatitis, virus yang menyerang hati. Ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Kalau kita bagi vaksin untuk kanak-kanak tu, kita bagi vaksin untuk hepatitis B sebab itu yang menyebabkan komplikasi kecacatan hati dan kanser hati. Kita nak lindungi daripada penyakit yang serius tu. Dah bagi hepatitis B punya vaksin, dia tidak melindungi kepada hepatitis A punya virus, hepatitis C punya virus, walaupun nama dia hepatitis juga. Sebab perlindungan yang diberi oleh vaksin adalah spesifik. Begitu juga dengan influenza, disebabkan setiap tahun mungkin strain dia berbeza-beza, kita kena update vaksin yang diberi sebab dia akan memberi perlindungan spesifik untuk strain tersebut. Strain ada macam-macam. Influenza ada H5N1, H3N2. Untuk yang B, jenis influenza B pula ada Yamagata, Victoria dan sebagainya, macam-macam. Nama dia dahsyat Okay. Itu yang perlu dikaji dan dilihat mana strain predominant, itulah yang dihasilkan vaksin sebab again, spesifik. Bila kita dapat vaksin yang spesifik, bukan bermakna kuman lain pun tak masuk. Katakan pintu immigration cari pendatang asing dari negara Pasir Berdengung. Okey, so dia akan tahan negara Pasir Berdengung je. Pendatang asing daripada negara Pasir Simen, pasir lain pula masih boleh masuk. Bermakna sama juga dengan virus, kita melindungi daripada influenza, kuman-kuman lain yang menyebabkan jangkitan paru-paru dan jangkitan pernafasan, jangkitan selaput atas pernafasan kita ni masih boleh menjangkiti kita. Tetapi kenapa kita fokus kat influenza? Sebab influenza ni dia menyebabkan penyakit serius dan menyebabkan wabak, menyebabkan ramai kena. Berbanding dengan virus-virus lain yang mungkin para influenza, RSV dan sebagainya. Sebab RSV pada vaksin baru, itu tolak tepi lah. Dan kuman-kuman lain, virus-virus lain yang menyebabkan penyakit URTI ataupun jangkitan atas ni, dia tidaklah sebahaya dan sepenting influenza buat masa ni. Maka kita fokus kat influenza. Dan influenza tu dia melindungi secara spesifik. Jangkitan influenza, dia tidak melindungi daripada jangkitan lain. So, kena faham, kita ambil vaksin, keberkesanan insyaAllah tinggi. Kita tak akan dijangkit, kalau dijangkit pun akan kurang serius. Tapi kita masih boleh dijangkiti kuman lain yang mana tidak serius. Yang paling penting, hifzun nafs, menjaga nyawa. Sebab tu keputusan buat adalah akhirnya untuk menjaga nyawa. Sebab kena macam Dr. Amirul cakap lah, dia tak efek orang tu saja, dia efek community. Bila ada outbreak. Bila outbreak ni kita tak fikir pasal orang tu sakit je. Kadang-kadang orang tu mungkin tak sakit teruk tapi dia tak boleh pergi sekolah ataupun tak boleh pergi kerja. Itu pun mendatangkan kerugian juga kepada negara. Kan? Bukan pasal hospital admission je misalnya. Okey.
Mungkin soalan terakhir untuk saya tanya Dr. Dayana sebelum kita rehat sebentar dan nanti Dr. Amirul nak kongsi mitos kedua ni. Tak, ada lagi. Kita ada lagi satu sesi. Dr. Amirul macam minta nak rehat ni. Okay, last. Orang takut dengan vaksin influenza ni sebab kesan sampingan misalnya. Mungkin Dr. Dayana boleh kongsi sikit apa kesan sampingan tu dan serius sangat ke kesan sampingan sampai orang tak nak ambil vaksin influenza tu? Okey. Jadi untuk saya rasa soalan ni lagi sesuai untuk Dr. Amirul. Nanti saya tambah. Okay. Tapi sebab betul macam Dr. Amirul kata, anggota-anggota kesihatan dah lama ditawarkan vaksin influenza. Jadi kesan-kesan sampingan bila mengambil vaksin influenza ni, ada orang takut demam lah. Sebagai ketua klinik kadang-kadang saya suruh ambil Jumaat je. Betul. Betul. Saya pun. Memang boleh kadang-kadang bila kita ambil vaksin influenza ni, kita mungkin ada yang mungkin boleh demam ataupun ada gejala-gejala ringan seperti selsema atau sakit kepala. Dan bila kita mengambil vaksin itu, kita cucuk vaksin influenza tu, jadi dekat kawasan tu pula bolehlah rasa sakit lah. Mana cucuk tak sakit? Mestilah sakit kan. Jadi mungkin cucuk di tempat sakit tu ataupun merah ataupun radang je tempat sakit tu. Jadi tetapi ini semua gejala-gejala ringan. Betul. Sakit badan sedikit sebab Dr. Dayana suruh cucuk hari Jumaat, Sabtu Ahad insya-Allah dah sihat ya. Isteri boleh masuk kerja balik. Tak boleh masuk kerja lagi. Jadi kita akan kata gejala-gejala ringan ni kita kata boleh juga kerap berlaku, tetapi kerana dia ringan, dia self-limiting. Kemudian anda pulih semula seperti biasa. Tetapi selepas itu anda mendapat perlindungan daripada influenza vaksin ini. Mungkin last tekut Dr. Amirul, last soalan sebelum kita rehat. Saya takut lagi sesi ketiga berlambak pula kan. So last. Tadi Dr. Dayana dah kongsi juga salah satu golongan yang berisiko adalah ibu mengandung juga. Berapa dan juga kanak-kanak lah bawah 5 tahun. Mungkin soalan pertama saya yang saya rangkumkan sekali. 1, bolehkah ibu mengandung mengambil vaksin influenza? Nombor 2, sebab selalu orang risau kan, ibu mengandung banyak vaksin tak diambil misalnya. Nombor 2, seawal umur berapa untuk kanak-kanak boleh ambil vaksin influenza? Alright, baik. Untuk ibu mengandung adalah tergolong dalam golongan yang berisiko tinggi kalau kena jangkitan influenza. Bermakna orang macam ni lah yang kita kena lindungi, kita kena bagi vaksin. Adakah ia selamat? Ia selamat kerana ibu mengandung hanya tidak boleh beri vaksin yang live vaksin jenis hidup. Influenza sebagaimana saya sebut tadi adalah jenis inactivated dengan recombinant. Yang live kita tak pakai kat Malaysia. Betul. Okey. So boleh diberi pada bila-bila masa dan ada manfaat. Selain melindungi ibu mengandung, dia juga akan ada antibody transfer melalui uri kita, placenta, kepada anak dalam kandungan, insya-Allah melindungi juga sedikit anak yang telah lahir nanti. Betul. Macam 2 in 1 kan? 2 in 1. Cucuk sekali dapat protection kepada 2 orang. Kenapa kita nak lindungi bayi baru lahir? Sebab bayi ni pun terdedah, bukannya bila keluar-keluar ada selaput menyebabkan dia terlindungi. Dan kita tak boleh nak bagi vaksin influenza ni awal. Kita kena tunggu usia dia sampai 6 bulan baru boleh beri. Jadi antara 1-0 bulan sampai 6 bulan tu transfer antibody daripada ibu lah yang melindungi bayi tersebut. Dan kanak-kanak bayi seawal 6 bulan, tetapi kita kena ingat bahawa data dan rekomendasi daripada badan berautoriti menyarankan pemberian vaksin bagi kanak-kanak bawah 9 tahun kena ambil 2 kali kalau first time. Contohnya macam ada seorang budak kecil umur dia 7 tahun tak pernah dapat vaksin influenza sebelum ni, kita kena bagi dia 2 kali. Bagi cucuk sekali, sebulan kemudian cucuk lagi vaksin yang sama. Tahun depan baru bagi vaksin yang tu sekali setahun saja macam influenza. Kenapa ini berlaku? Sebab kita kena faham vaksin bukan ubat. Vaksin berfungsi dengan menjana antibody secara semula jadi dalam badan kita tanpa membahayakan badan kita untuk kena jangkitan serius. Kalau influenza masuk badan kita, kita survive, insya-Allah ada antibody dijana. Tapi ada risiko kita tak survive. Ada risiko kena jangkitan paru-paru, kena heart attack dan kena komplikasi lain. Tapi bila kita beri vaksin, kita hanya bagi komponen kuman yang telah dinyah aktif tu, dia akan menjana sistem kesihatan badan kita, imuniti badan secara semula jadi untuk hasilkan antibody. Sebab tu bila cucuk kita rasa demam, sebab demam tu proses badan nak hasilkan antibody. Sebab tu cucuk rasa sakit, sebabnya dia panggil sel darah putih pergi kat tempat situ, menyebabkan inflamasi radang. Sebab tu kita rasa dia sakit, ada side effect sebab ia berkesan.
Jadi yang kita tak nak adalah side effect yang serius yang mana jarang-jarang berlaku. Mungkin kita stop dulu sebentar. Kita mula dengan sesi next tu. Tapi ada kata-kata last. Mungkin Dr. Riana nak sambung sikit apa yang Dr. Amirul cakap ke tak ada? Kita berehat sebentar. Kita berehat Kita berehat sebentar. Kita kembali selepas ni.